tak semua makanan dari Malaysia boleh masuk UK. Ramai duk DM aku tanya makanan-makanan macam ni boleh ke bawa masuk UK? Jawapannya bergantung kepada jenis makanan. Makanan tu kalau kering, berbungkus kemas, ada label, kalau sini boleh. Contohnya macam ni kan, ikan masin pun boleh. Kalau nak bawa pack kembara ni lagi bagus. Senang kalau korang lapar ke, bawa air panas dia. Settle. Bukan setakat tu je, sambal poyak ikan bilis pun lepas bawa lah untuk menambah perisa. Ataupun dendeng balado, terbaik. Tapi kalau jenis yang macam ni, tak ada label, kosong macam ni, leceh sikit. Mungkin diorang akan banyak soal dan juga mungkin akan dirampas. Macam ni senang kau nak makan. Tarat kau nak hari-hari makan kebab je tak? Bawa lah untuk memudahkan anda. Dan kalau bawa tu biarlah lebih-lebih. Kalau tak habis, roger je Tok Ali. Terima kasih. Bye-bye. Korang yang rajin travel ni selalunya bawa apa ke UK? Durian ada bawa tak? Acu komen.